Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya hormati sekalian, ini kita bagi pula kampung Bukit Nako, tempat 2, mungkin lalu daerah Resort wilayah Natewak. Kita tengok persiapan juga persediaan untuk menyambut perayaan Badan Sekolah Melayu mungkin lalu pada tanggal 27 lapis ini hari Khamis, tanggal 24. Kita tengok ini hari Khamis tanggal 24 bulan Mesayun 2528, perayaannya tanggal 27 lapis. Jom kita ikuti bersama. Ini adalah sebagai IP yang keempat. Kita tengok suasana persiapan. Masyaallah. Pintu gerbang masyaallah selesai sudah, dan juga getok ni. Kita getok dulu, kita tengok dah getok dulu. Secara getok sudah ada dengan tali dah. Ada dengan tali tu. Tengok ada dengan pelita ni. Ni getok jabatan yang dibuat oleh pemuda dan ahli kampung kampung Bukit Nako ni untuk menyambut perayaan Tarikan Mukil Aluk. Tengok getok ya ni. Itu tak ada tali. Hari ni ada tali ni. Oh, comel getok ya beh. Ni ada dengan pita, kata dengan pita ni. Waktu malam molek ni. Waktu malam molek. Pita lilak-lilak ada ni. Ni tempat check-in. Tu yang tempat check-in. Pak luah ni untuk buat check-in. Ni tu tengok suasana masyarakat. Nunggi ke pita gerbang mai kono. Lepas tu lakah ini ni pergi kepada padan tu. Bukan padan, Pak Jual. Tempat jual ni Pak Jual nu kek moh dah. Hari ni hari Khamis, tanggal 24. Perayaan ni hari Sabtu ni tanggal 20 ni. Ni tengok getok ya ni, comel biar getok ya. Dengan tali dah sekarang ni. Oh, getok ya ni. Ni getok ya ni. Hari ni suasana ni. Tak kita tengok pentas. Oh, getok ya molek beh. Comel biar getok ya dengan tali dah ni. Dah tali, lepas tu ada pelita ni. Pelita linak-linak. Waktu malam comel waktu malam ni. Ada dengan pita ratu di tali. Pita ya beh. Pian nak check in gambar boleh. Ayo kita ikut bersama. Ni 28 perayaan Badan Sekolah Melayu Bukit Aluk bertempat di kampung Bukit Nako. InsyaAllah kita ikuti bersama. Ni suasana tengok kemah persediaan kemah untuk Pak Jual ni. Lai kebun ni Pak Jual. Sekarang kemah sudah pasal belakang dah. Untuk nak jual lai kebun ni. Lai satu kebun ni untuk Pak Jual kemah ni. Ni kita tengok kawasan dulu. Tahu tengok kawasan, tunjuk tengok kawasan dulu. Ni kemah lai kebun ni. Sebagai kemah tempat jual. Jual semua ni. Ni hanya mudah untuk buat tepung otak ni. Untuk tamu sini dah. Hanya mudah untuk tamu sini untuk buat tepung otak. Boleh siapa-siapa nak akan tepung otak. Sedap mari. Tanggal ni 7/8. Ni kemah bangun siap dah kemah tujuan tu. Siap lah kau dah. Tu. Apa ni getok untuk lakah pergi ke padan ni getok. Untuk pergi lakah ke padan bola, padan permain ni sini. Padan bola sini, lepas tu pentah di sana, pentah tu. Siapa-siapa nak mari boleh. Jadi bahagian pentah ni kita ada 3 malam. Lepas tu kita ada nasi jemputan. Malam pertama adik kakap dengan kumpulan warisan. Dan malam pertama, malam yang kedua kumpulan An-Nur. Malam kedua kumpulan An-Nur. Malam yang ketiga nasi jemputan kumpulan Nadi Syabat. Malam yang ketiga kumpulan Nadi Syabat. Sama-sama hari boleh 3 malam kita main. Tepatnya di kampung Bukit Nako, tempat 2 Mukil Aluk daerah Resort wilayah Menara. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Air yang jernih menampak di lubung sawah. Sungai Tok Datu Raja pernah berhijrah.